air menitik macam ni ataupun terkumpul air macam ni, sebab boleh jadi mungkin coolant korang ni bocor. Kalau korang biarkan, overheat kereta korang. Korang kena hati-hati dengan korang punya coolant spare tank ni ha. Benda alam ni plastik. Dia boleh pecah, boleh reput, dia boleh crack, boleh bocor korang punya coolant ni. Ni macam kereta Mamat ni ha. Dia punya coolant spare tank ni rupanya ada crack. So coolant dia bocor, sikit demi sikit keluar. Nasib baik cepat datang bengkel. Korang kena rajin check korang punya tangki spare coolant ni. Sebab tangki ni dia plastik. Material plastik ni memang lama-lama dia boleh reput, dia boleh crack. Bila dia bocor, lama-lama coolant korang tu menitik, berkurang. Apa jadi kat kereta korang? Overheat lah enjin korang, dah tak ada coolant. Bila overheat, masuk bengkel dah kena overhaul, 3-4 ribu kena bayar. Punca dia sebab tangki ni aja. Tangki ni kalau nak tukar murah je, berapa ringgit je banding kalau nak kena overhaul kereta. So korang fikir-fikirlah sendiri. Korang nak keluar 3-4 ribu ke nak maintain penjagaan tangki coolant korang. Jadilah owner kereta yang bertanggungjawab terhadap kereta korang. Jangan tunggu daripada benda kecil sampai jadi besar baru nak pening kepala, baru nak repair. Dan jangan lupa untuk penjagaan radiator korang ni, pakailah coolant, jangan pakai air untuk elakkan karat.